Satu malam saya rasa saya kesian pula dekat RNA punya peniaga ni. Saya pun kata kat driver saya, singgah sekejap. Bila saya singgah, saya duduk, datang 5 ekor anjing. Kat lebuh raya ada anjing besar menyala. Dia tengok saya. Saya kata kat driver saya, Jas, nanti saya baca ni, anjing ni hilang. Hilang terus. Datang peniaga-peniaga. Dia kata, Ustaz nampak ke apa yang kami nampak? Nampaklah sikit-sikit. Ustaz tolong kami Ustaz, kedai kami tak laku, pengunjung tak datang, kami duk nampak benda tu di belakang kedai, dalam kedai Ustaz, tolong Ustaz. Saya pun bagi doa pada dia. Okey, sekarang semua kedai kena baca doa ni, esok buat tabur ni insya-Allah. Baik. Ayat yang saya baca yang pecah gelas ni. Okey. Ayat yang saya baca, yang saya duduk di warung, di kedai, supaya ada benda yang kotor boleh meletup, boleh pecah. Jadi tuan-tuan balik lah. Tuan-tuan ambil ayat ni, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Toha ayat 55. Jadi amalkan doa ni, jadikan sebagai satu amalan. Bila tuan-tuan masuk kedai, tuan-tuan pi kenduri kahwin, tuan-tuan pi mana pun, baca. Kalau gelas ni pecah, pinggan tu retak, jangan makan lah. Kadang-kadang tuan-tuan nampak benda-benda tadi, baca, betul balik lah. Ya. Ustaz pernah nampak apa Ustaz? Saya pernah nampak sekali, lepas tu saya tak mau lah. Ya, saya nampak benda tu macam buang kencing dalam laut. Tinggi tu duk kencing. Allah tak